Maksud pendidikan. Pendidikan ialah proses perterusan yang membentuk individu secara seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Ia bukan sahaja memberi ilmu pengetahuan tetapi juga membina kemahiran, nilai murni dan sasiah diri. Di Malaysia, pendidikan berperanan melahirkan rakyat berilmu, berakhlak mulia dan bertanggungjawab serta mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Pendidikan juga membantu individu menghadapi cabaran dunia moden seperti globalisasi dan era digital. Kesimpulannya, pendidikan ialah proses holistik yang membentuk insan berkualiti dan berdaya saing. Pengenalan hala tuju pendidikan. Hala tuju pendidikan Malaysia merujuk kepada arah, strategi dan perancangan jangka panjang yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan sistem pendidikan negara sentiasa berkembang selari dengan perubahan zaman. Bertujuan untuk membentuk sistem pendidikan lebih moden, inklusif, berdaya saing dan berteraskan teknologi. Di samping melahirkan murid yang seimbang dari segi akademik, kemahiran, nilai dan sasiah. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 merupakan dasar utama transformasi pendidikan negara. PPPM dirangka untuk meningkatkan kualiti pendidikan melalui penambahbaikan secara menyeluruh dalam sistem pendidikan, termasuk aspek murid, aspek pengajaran guru, pencapaian murid serta pengurusan sekolah. Antara fokus utama PPPM ialah meningkatkan standard kurikulum dan pentaksiran, memperkasakan profesi keguruan, memastikan akses pendidikan yang adil kepada semua murid dan meningkatkan penggunaan teknologi dalam pendidikan. PPPM menjadi panduan utama dalam memastikan sistem pendidikan Malaysia setanding dengan negara maju. Cadangan penambahbaikan. Bagi memastikan cabaran yang dihadapi oleh guru dapat ditangani dengan berkesan, beberapa langkah penambahbaikan perlu dilaksanakan secara sistematik dan berterusan. Penambahbaikan ini bukan sahaja bertujuan untuk meringankan beban guru, tapi juga untuk meningkatkan kualiti pendidikan serta memastikan sistem pendidikan negara kekal relevan dan berdaya saing. Pertama, latihan profesional guru. Kedua, penggunaan AI secara beretika. Ketiga, kerjasama ibu bapa dan komuniti. Dan yang terakhir, kemudahan digital di sekolah. Penggunaan AI secara beretika. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan kecerdasan buatan AI dalam pendidikan semakin meluas. AI boleh membantu guru dalam pelbagai aspek seperti menyediakan bahan pengajaran, menjana idea aktiviti, membina soalan latihan dan menganalisis prestasi murid. Namun begitu, penggunaan AI perlu dilakukan secara beretika, terkawal dan bertanggungjawab. Guru perlu memastikan bahawa maklumat yang dijana adalah tepat dan sahih. AI tidak menggantikan peranan guru sepenuhnya dan penggunaan teknologi tidak mengabaikan aspek nilai dan pedagogi. AI seharusnya berfungsi sebagai alat sokongan untuk mempertingkatkan keberkesanan pengajaran, bukan sebagai pengganti guru. Selain itu, penambahbaikan dari segi infrastruktur dan kemudahan digital di sekolah juga amat penting. Antara kemudahan yang diperlukan termasuk campaian internet yang stabil dan pantas, peralatan ICT seperti komputer dan projektor, platform pembelajaran digital yang mesra pengguna dan sokongan teknikal yang mencukupi. Kemahiran ini akan membantu guru melaksanakan pengajaran digital dengan lebih lancar, efektif dan menarik. Ini juga memberi peluang pada murid untuk mengalami pembelajaran yang lebih interaktif dan moden. Aspirasi pendidikan Malaysia merujuk kepada matlamat strategi utama sistem pendidikan negara yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM 2013 hingga 2025. Aspirasi ini bertujuan untuk memastikan sistem pendidikan negara bukan sahaja menumpukan pada pencapaian akademik semata-mata, tetapi juga memberi penekanan kepada pembangunan insan secara holistik iaitu meliputi aspek interaksi, jasmani, emosi, rohani dan sosial. Aspirasi pertama ialah pengetahuan iaitu keupayaan murid untuk menguasai pelbagai bidang ilmu secara menyeluruh. Pengetahuan ini merangkumi bidang akademik seperti sains, matematik, bahasa sejarah, teknologi dan juga kemahiran hidup yang berkaitan dengan dunia sebenar. Penekanan kepada pengetahuan bukan sekadar untuk lulus peperiksaan, tetapi untuk memastikan murid memahami konsep asas, dapat mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan seharian serta bersedia menghadapi cabaran dunia pekerjaan pada masa hadapan. Aspirasi kedua ialah kemahiran berfikir iaitu keupayaan murid untuk berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif.
Kemahiran ini sangat penting dalam era moden kerana murid tidak lagi hanya bergantung kepada hafalan tetapi perlu mampu menganalisis, menilai dan menyelesaikan masalah secara logik. Melalui pendekatan ini, murid digalakkan untuk bertanya soalan yang berasas tinggi, membuat pembandingan, mencari penyelesaian alternatif dan menghasilkan idea baharu. Aspirasi ketiga ialah kemahiran memimpin, iaitu keupayaan murid untuk menjadi pemimpin yang berwibawa, bertanggungjawab dan berkeyakinan. Kemahiran ini tidak hanya melibatkan pelajar yang menjadi ketua kelas tetapi merangkumi semua murid dalam pelbagai situasi seperti kerja berkumpulan, aktiviti kokurikulum dan projek sekolah. Murid dilatih untuk membuat keputusan secara bijak, mengurus kumpulan, menyelesaikan konflik, bekerjasama dengan orang lain. Aspirasi ini menekankan penguasaan dua bahasa utama iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa. Penguasaan dua bahasa membolehkan murid berkomunikasi dengan lebih berkesan, mengakses lebih banyak sumber ilmu global, meningkatkan peluang pendidikan dan kejayaan di peringkat antarabangsa. Aspirasi ini memberi fokus kepada pembentukan nilai moral, etika dan kerohanian murid. Ia bertujuan untuk melahirkan individu yang bukan sahaja bijak dari segi akademik tetapi juga mempunyai akhlak yang mulia dan integriti yang tinggi. Antara nilai yang ditekankan ialah jujur dan amanah, hormat menghormati, bertanggungjawab, empati terhadap orang lain dan berpegang ajaran agama serta nilai moral. Aspirasi terakhir ialah identiti nasional iaitu pembentukan jati diri murid sebagai rakyat Malaysia yang bangga dengan negara sendiri. Ia merangkumi semangat patriotisme, cinta akan negara, menghormati rukun negara dan menghargai kepelbagaian kaum serta budaya. Pendidikan digital. Pengenalan pendidikan digital. Pendidikan digital merujuk kepada penggunaan teknologi digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ia merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pendidikan moden yang selari dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan dunia tanpa sepadan. Penggunaan teknologi, pendidikan digital melibatkan penggunaan pelbagai peranti dan platform seperti komputer dan laptop, telefon pintar dan tablet, aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom, platform video dan pembelajaran dalam talian. Peranan AI dalam pendidikan. Kecerdasan buatan AI kini turut digunakan dalam pendidikan untuk membantu guru dan murid. AI boleh digunakan untuk menjana idea aktiviti pembelajaran, menyediakan soalan kuis, membantu guru menyediakan bahan PDP, memberi cadangan pembelajaran kepada murid. Namun begitu, guru tetap memainkan peranan utama dalam menyemak dan memastikan kesahihan maklumat yang digunakan. PDP digital. Pembelajaran digital menjadikan proses PDP lebih interaktif dan menarik. Murid boleh belajar melalui video pembelajaran, kuis online, simulasi interaktif, platform gamifikasi pendidikan. Ini meningkatkan minat murid untuk belajar kerana pembelajaran menjadi lebih menyeronokkan dan tidak membosankan. Cabaran guru. Dalam usaha merealisasikan aspirasi dan hala tuju pendidikan negara, profesi keguruan menghadapi pelbagai cabaran yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan pesat dunia pendidikan. Teknologi dan sosial. Guru masa kini bukan sahaja bertanggungjawab dalam aspek pengajaran dan pembelajaran, tetapi juga memainkan peranan sebagai pembimbing, fasilitator, kaunselor, motivator dan agen perubahan dalam pembentuk generasi masa depan. Oleh itu, cabaran yang dihadapi oleh guru bukan lagi bersifat mudah, tetapi melibatkan pelbagai dimensi yang memerlukan ketahanan mental, kemahiran profesional dan keupayaan menyesuaikan diri dengan perubahan. Cabaran teknologi. Cabaran utama yang semakin ketara ialah perkembangan teknologi yang sangat pantas dan dinamik. Dalam era digital dan revolusi industri 4.0, guru perlu sentiasa menyesuaikan diri dengan pelbagai inovasi seperti platform pembelajaran digital, aplikasi interaktif, kecerdasan buatan AI serta sistem pembelajaran dalam talian. Namun begitu, tidak semua guru mempunyai tahap literasi digital yang sama. Sesetengah guru memerlukan masa yang lebih panjang untuk menguasai teknologi baru, manakala sesetengah yang lain menghadapi kekangan dari segi latihan dan pendedahan. Situasi ini boleh menyebabkan jurang dalam pelaksanaan pengajaran digital yang berkesan di dalam bilik darjah. Kemahiran digital guru. Dalam dunia pendidikan moden, kemahiran digital menjadi satu keperluan asas bagi guru. Namun, cabaran timbul apabila tidak semua guru mempunyai tahap penguasaan teknologi yang mencukupi untuk mengintegrasikan alat digital dalam pengajaran secara berkesan.
Perubahan sistem pendidikan yang pantas juga memerlukan guru untuk sentiasa belajar dan menyesuaikan diri dengan aplikasi baharu, platform pembelajaran dalam talian serta penggunaan teknologi AI dalam pendidikan. Jika tidak ditangani dengan baik, jurang kemahiran digital ini boleh menjejaskan keberkesanan proses PDP.